Fiz, carikan rumah dekat Kulai, nak single story. Nak 4 bilik, 2 bilik air, nak end-lot. Kau ni macam-macam minta. Weh, apa yang kau minta tu? Ada dekat belakang aku. Jom kita review. Let's go! Okay, ini adalah bahagian carport dia. Kalau korang tengok, kiri kanan dia memang betul agak luas. Boleh muat dah 2 biji kereta tambah 1 biji motor pun tak ada masalah. Rumah ni dah full renov. Okay, ada 4 bilik, 2 bilik air. Apa lagi? Jom masuk dalam. Korang buat apa kat luar sini? Sini nak review ni, okey? Kalau korang masuk, tengok ruang tamu dia betul-betul memang agak memanjang. Nampak kat sini? Dekat sini korang boleh tak satu set sofa dekat sini boleh lepak dengan tetamu. Dekat sini nak buat apa? Sini letak satu set TV kat sini. Satu set TV kat sini tak. Satu set TV kat sini, satu set kerusi dekat sini untuk korang layan movie. Sini pot layan movie, sana pot untuk lepak ataupun lepak dengan tetamu. Okey, settle bahagian ruang tamu. Jom kita review bilik. Okey, ini adalah bilik pertama dia. Kalau kau tengok kiri kanan dia, nampak agak saiz agak sedang-sedang sikit, tak besar tak kecil. Okey, aku tak tahu ni master bedroom ke tak, sebab pasti ada bilik air yang tidak berkongsi dengan orang luar. Selalu ada bilik air ni master bedroom, tapi saiz dia agak sedang-sedang je. Okey, ini adalah keluasan bilik pertama dia. Okey, ini adalah bilik kedua dia. Kalau kau tengok bilik kedua ni, kiri kanan dia memang agak nampak luas lagi. Okey, dekat sini aku rasa bilik kedua ni sesuai untuk jadikan bilik anak. Letak bilik study kat sini, ada cahaya, memang ngam untuk study. Okey, ini adalah keluasan bilik kedua dia. Lepas ni bahagian ruang tamu dia, dekat sini pula bahagian dining area dia. Kalau korang tengok bahagian dining area dia, betul-betul agak luas juga, tak ada masalah untuk korang memasak. Dekat sini boleh tak satu set meja makan untuk 8 orang makan. Okey, ini adalah keluasan dining area dia. Okey, depan dining area dia ada satu bilik juga. Bilik yang ketiga guys. Okay, bilik ketiga dia betul-betul nampak agak besar juga dan agak tinggi juga. Okay, dekat bilik ketiga ni boleh letak satu set katil, 2 tingkat pun tak ada masalah sebab dia tinggi kan. Okey, ini adalah kawasan bilik ketiga dia. Okey, ini adalah bilik keempat dia. Kalau korang tengok kiri kanan dia, saiz dia agak sedang-sedang dan agak nice. Kalau korang letak saiz katil single ataupun queen kat sini pun tak ada masalah. Okey, ini adalah kawasan bilik keempat dia. Ini bilik keempat dan ini pula bahagian kitchen dia. Rumah ni dah memang full reno bro. Kalau kau tengok dah siap dengan table top, dah siap dengan kabinet bawah. Korang dah tak perlu keluarkan modal lagi. Okey, ini adalah keluasan kitchen dia. Okey, bahagian depan kitchen dia ada juga toilet dan bahagian untuk laundry area. Rumah ni 4 bilik, 2 bilik air. Rumah ni dah siap dengan full reno, dah tak payah nak bikin apa-apa dah. Location dekat area Kulai, dekat Taman Mas Kulai. Kalau korang berminat dengan rumah ni, boleh tekan link dekat bio. Apa? Ciao.